Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Psikodidik antara tekanan dan tindakan. Tempat di mana kami membincangkan isu-isu pendidikan semasa dan peranan psikologi dalam dunia pendidikan. Saya, Max Kelson, dan bersama dua rakan saya hari ini. Saya Ridwan. Ya, saya. Dan saya Khairul Ikhwan bin Mak Yunus, dan terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami tuan. Hari ini topik kita agak berat tapi sangat penting untuk dipercakapkan, iaitu cabaran psikologi pendidikan dalam menangani penyalahgunaan dadah di sekolah. Ya. Okay, betul tu. Isu penyalahgunaan dadah bukan lagi sesuatu yang jauh daripada dunia sekolah. Ia semakin meresap ke dalam kalangan pelajar muda dan menimbulkan cabaran besar kepada pihak guru serta kaunselor sekolah. Dan apabila kita bercakap tentang cabaran psikologi pendidikan, kita bukan hanya melihat dari segi hukuman atau disiplin, tapi juga aspek emosi, motivasi dan kesejahteraan mental pelajar. Dan untuk membantu kita memahami lebih mendalam lagi, kita bersama seorang tetamu khas hari inilah seorang kaunselor berdaftar. Selamat datang ke studio, Encik Ali Mulia bin Haji N kan? Okay. Ya, saya. Okay. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Boleh tuan kongsikan sedikit latar belakang tuan? Mungkin berapa lama sudah berkhidmat dan sebagainya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur, salam segala sujulai daripada Sarawak. Okey, sebenarnya mana saya maklum, saya kenalkan diri saya. Nama saya Ali Mulia bin Haji N. Telah berkhidmat di Agensi Dadah Kebangsaan selama masuk tahun ke-30 tahun. Dan dari segi strata pendidikan, saya tingkat awal sama dalam bidang Sains Pembangunan Manusia daripada UPM. Seterusnya diploma pasca penyalahgunaan darah SPADA daripada UMS Sabah, dan meneruskan pengajian di Master Psychology and Counselling di UMS Sabah. Dan pengalaman ini banyak melibatkan 3 perkara sepanjang berkhidmat, iaitu di bahagian unit pencegahan, unit bahagian rawatan dan juga penguatkuasaan sepanjang saya berkhidmat di agensi dadah termasuk di Sarawak dan juga di Sabah. Itu saja. Baik, sebelum kita memulakan perbincangan kita hari ini, saya ingin kongsikan bersama anda statistik pelibatan pelajar sekolah dalam penyalahgunaan dadah. Kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid dan pelajar sekolah di negara ini menunjukkan trend yang membimbangkan apabila statistik Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mencatatkan peningkatan bagi tempoh 2020 hingga 2023. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Khairul Anwar Bachor menyatakan sebanyak 10,456 kes penyalahgunaan dadah direkodkan melibatkan murid sekolah rendah pada tahun 2020, seterusnya meningkat kepada 10,712 kes pada 2021. Pada 2022 pula, kes membabitkan murid merekodkan sebanyak 11,611 dan meningkat kepada 12,755 kes pada tahun berikutnya. Sangat mengejutkan apabila pelajar sekolah juga terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Okey, baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, kita teruskan dengan soalan yang pertama.
Soalan yang pertama adalah, dalam kes pelajar sekolah yang AADK jumpa, apakah perkara yang paling mengejutkan tentang cara mereka mula terlibat dengan dadah, sesuatu yang orang luar tidak pernah terfikir pun? Tuan Ali? Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi sekali lagi. Okey, soalan pertama sebenarnya yang telah dijelaskan oleh saudara Mac kita berkenaan tentang berkaitan dengan kes pelajar sekolah pernah jumpa, apakah peranan yang pernah mengejutkan tentang mereka mula terlibat dengan cara sesuatu yang boleh luar tak pernah fikir pada luar jangka daripada pihak luar. Okey, soalan ni saya nak sentuh ada 5 perkara. Pertama sekali saya akan penjelaskan iaitu cara mula terjebak. Pada peringkat awal kita akan melihat bahawa biasanya pelajar sekolah ni dia akan bermula pada peringkat percubaan, berjinak-jinak dengan penggunaan dadah ni. Okey, sebenarnya yang kita lihat fakta pertama iaitu tentang cara pendekatan yang digunakan mereka untuk bermula terjebak dalam perniagaan dadah ini iaitu penggunaan inhalant. Penggunaan inhalant maksudnya inhalant ni satu perniagaan yang peringkat awal iaitu yang menggunakan bahan-bahan contohnya glue, gum, menggunakan binjin, menggunakan benda-benda yang boleh memberi kesan pada high kepada setiap individu. Contohnya marker pun boleh. Kalau kita tengok dapat pasal dalam inhalant ni sebenarnya dia boleh memberi kesan kepada seseorang itu apabila dia menggunakan peringkat awal boleh menjadi khayal dan seronok. Ini peringkat awal dia menggunakan pendekatan inhalant. Inhalant ni yang merupakan satu bahan yang boleh memberi kesan pada waf pada dia. Contoh saya cakap tadi gum, glue. Dia tarik, dia akan fly. Dia rasa seronok, dia rasa feel dengan cara penggunaan tu. Itu yang peringkat awal pada dulu-dulu. Ini menggunakan pendekatan. Dan juga ada juga pelajar menggunakan benjin. Benjin ni dia ada waf, dia boleh menggunakan benda itu juga untuk mendapatkan khayal ataupun seronok. Dan juga benda-benda yang mendatangkan waf. Maksudnya setiap itu ada efek memberi kesan samping keseronokan khayal kepada setiap pelajar itu sendiri. Itu fakta pertama. Right? Yang kedua, kita melihat guna pengambilan pil psikotropik. Apa itu pil psikotropik? Pil psikotropik ni pil anda dibawa atau racun. Di mana dalam konten kandungan pil itu mengandungi dadah. Ataupun yang untuk sebagai medical treatment. Ada juga contohnya pil Nospen. Kalau di Sarawak ni biasa pelajar-pelajar sekolah dia akan guna pil Nospen. Nospen ni ada jenis pil untuk merawat tentang flu sesama. Tapi apabila penggunaan ini yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah melibatkan sampai menggunakan lebih pada jumlah jumlah kandungan dadah itu sendiri. Contoh dia ambil biasa kita ambil Panadol contoh. Kalau doktor description daripada doktor 1 hari 3 kali contohnya. Ambil 2 biji pagi, tengah hari dan petang. Tapi Penospen ni, psikotropik ni dia gunakan pendekatan, dia gunakan sampai 25 biji ataupun 30 biji saya benar untuk dapatkan high atau mendapatkan punya fly keseronokan mereka apabila menggunakan psikotropik ni. Psikotropik banyak jenis dia. Contohnya macam Upjohn. Upjohn bersama. Dulu-dulu memang pil ni cukup popular untuk digunakan pelajar-pelajar sekolah. Untuk menjalankan untuk mereka keseronokan mereka dalam dari segi penagihan ni. Ini pendekatan awal dari segi menggunakan pil psikotropik. Psikotropik dia banyak jenis lah. Yang kita tengok di luar tu yang boleh melibatkan tentang penagihan seterusnya kepada pelajar. Perkara yang ketiga iaitu menggunakan pendekatan yang kita lihat sekarang teknologi yang upgrade sekarang, yang advance boleh menyebabkan pelajar-pelajar lebih seronok. Contohnya apa dia? Rokok elektronik, vape. Vape ni dia banyak konten. Kalau kita tengok daripada pembekal tu sendiri, dia kadang dia punya ada flavor masing-masing, flavor yang betul flavor. Contohnya berasa orange, apple, strawberry. Itu yang betul. Yang masalah sekarang daripada tentang vape ni kan dia umpama satu equipment. Dia boleh ambil daripada ni, beli
ni flavor ni yang berbentuk dadah. Contohnya magic mushroom. Magic mushroom ni satu botol kalau di Semenanjung RM190. Kalau di Sarawak RM250 satu botol. Yang benda ni flavor ni underwater. Dia tak tayangkan dekat kedai. Dia sorok di bawah tempat letak. Contohnya tempat lain supaya mereka tak boleh tengok. Pasal dalam flavor magic mushroom ni dia memberi kesan sampingan kepada pengguna. Dia boleh membuat khayal, seronok dan fly. Dan konten dalam vape ni, magic mushroom yang satu ada bahan kimikal yang dipanggil sebagai psilocybin. Psilocybin ni menyebabkan setiap pengguna tu boleh mendatangkan kesan khayal, fly dan boleh menghayalkan pengguna tersebut. Dan memberi kesan overdose, boleh mati mengejut dan sebagainya. Dan tindakan akhir menjadi halusinasi. Halusinasi ni satu term dalam peringkat penagih di mana apabila berlakunya halusinasi, dia akan melibatkan tentang 3 perkara. Pertama, melibatkan tentang perubahan pemikiran dia. Kedua, merubah tentang emosi dia. Ketiga, yang merubah tentang dari segi behavior, tingkah laku dia. Dan apabila berlaku tentang halusinasi ni, dia akan berkeadaan satu suara yang membisik pada dia. Apabila membisik, dia akan seakan orang yang tidak normal dan boleh bertindak sesuatu level 2 jangka pasal kecelaruan daripada penggunaan vape ni sendiri. Itu satu-satu konten yang ada dalam rokok elektronik ni, vape ni. Selain daripada itu juga dia mengenai satu flavor yang THC. THC adalah ganja. Kita tengok ada 2 cara, ataupun melalui daripada ni flavor itu sendiri ataupun manufacture daripada kilang itu sendiri yang luar, ada konten itu sendiri yang boleh dah sedia ada, boleh digunakan terus. Dan peringkat ini juga kesan daripada dia boleh menghayal kepada pelajar itu sendiri apabila menggunakannya. Selain itu juga sekarang makin mencabar, dalam vape ni juga ada methamphetamine. Meth itu adalah syabu. Syabu ni yang paling teruk. Dia memberi kesan sampingan yang makin keparahannya teruk kepada pengguna tersebut. Sebab syabu ni dia direct. Dari segi masuk dalam sistem saraf kita terus ke otak. Dan dari segi perubahan dia akan mengalami 4 peringkat. Kalau dia meneruskan sampai ke hardcore, dia mengalami halusinasi, dia akan mengalami tentang paranoid. Paranoid itu prasangka berjangkut prejudis kepada dia sendiri. Ketika dia psikosis. Psikosis ni, peringkat ni yang paling bahaya. Kita tengok macam mana parent, mak bapak dan keluarga tengok kawan rasa pelik pada pelajar tersebut. Bagaimana? Dia boleh bercakap seorang, dia tengok sesuatu di luar pada fikiran yang normal, dia macam tengok je lembaga hitam dan sebagainya. Dan boleh bercakap dengan ini contoh, bercakap dengan lampu, bercakap dengan kipas angin, bercakap dengan TV. Situasi dan demikian melibatkan satu perubahan behavior, tingkah laku yang luar daripada yang normal. Jadi di situlah mak bapak kadang tengok keadaan ni jadi kerisauan yang tinggi dan timbul dua perkara. Pertama, dia sangka budak ni terkena benda halus. Dia masuk benda-benda yang spirit, yang boleh menyangka benda-benda yang mengubah dari segi pemikiran tingkah laku dia. Dan juga kerisauan pada saat yang sama ni, mak bapak sibuk dengan cari ustaz. Dan ustaz nak tengok macam mana, nak tengok keadaan situasi dia macam mana, adakah dia kena benda halus dan sebagainya. Kedua, dia tengok jumpa dukun. Dukun. Dia tengok kenapa budak ni bercakap sebagainya. Rupa-rupanya yang masuk dalam badan dia bukannya hantu. Hantu masuk dia batu syabu yang menyebabkan tingkah laku sedemikian. Ini 3 perkara. Dan akhir sekali yang terlibat dengan menggunakan flavor syabu ni, yang memberi kesan sampingan kepada masalah psikiatrik. Psikiatrik ni dia akan kena rujuk pada doktor. Doktor psikiatrik nak diagnose dia. Sama ada dia boleh, dia pulih, dia bantu dan sebagainya. Kalau tidak, sepanjang penagihan tu, dia akan menjadi seorang yang bermasalah. 2 perkara, iaitu masalah penagihan dan masalah mental. Ini yang paling kita takut dari segi penggunaan dadah jenis syabu dan juga dalam dalam rokok elektronik sedemikian. Selain daripada itu ada 3 seperti saya sebut tadi, magic mushroom, THC, ganja, dan yang ketiga itu methamphetamine, itu syabu yang digunakan oleh
menggunakan vape ni. Sebab tu kita tengok vape ni sekali pakai satu benda yang mencabar, benda yang serius, perlu kita lihat kepada pengguna. Sama ada orang luar tu ataupun pelajar sekian. Saya tengok pelajar sekarang banyak melihat tapi berseronok dengan keadaan situasi yang ada sekarang dengan teknologi yang ada. Dia gunakan rokok elektronik ni untuk nak glamour, nak minta perhatian dan sebagainya. Remaja ni kita tengok banyak kalau kita nak mengupas tentang pola dia. Pasal pola tingkat remaja awal ni yang minta perhatian. Yang minta buat suka buat autonomi, buat putusan sendiri dan sebagainya. Sebab dia salah satu langkah ke arah mereka kan, menjurus ke arah mereka terlibat penggunaan vape ni salah satu benda yang amat bahaya sekarang. Dan seterusnya kita tengok rokok biasa. Rokok biasa tu kita tengok cara mula terlibat. Itu pendekatan awal. Apabila dia menggunakan rokok biasa dan akhir sekali bila kawan dengan orang luar dan sebagainya, kawan yang introduce, dia bagi ganja. Masukkan dalam rokok, dia hisap. Lama-lama, dia seronok, dia fly, dia rasa keseronokan yang ada, dia ada ketagihan. Ini peringkat-peringkat yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sekolah pada peringkat awal. Dan kita tengok benda ni boleh menjurus ke arah perniagaan seterusnya dan ke arah lebih teruk apabila mereka menggunakan yang contohnya rokok dan rokok elektronik dan sebagainya. Dan ini perkara yang paling kita tengok yang memudahkan pelajar terlibat dalam penagihan dana. Right? Yang kelima yang terakhir kita tengok dari persoalan ni, penggunaan energy stick. Pernah dengar tak energy stick? Energy stick ni dia satu, kalau kita tengok vape gunakan mulut. Hisap, tarik. Itu vape. Tarik, hisap, dia akan fly. Dia rasa seronok, dia akan feel. Energy stick ni satu yang dicipta baru untuk pelajar sekolah rendah. Harga dia RM2.50 ke RM10. Cara penggunaannya dikatakan contact inhalant. Dia tucuk dalam hidung, dia akan tarik. Dia akan fly. Dia akan seronok. Dengan kesan penggunaan energy stick ni. Energy stick ni ada konten jenis dadah yang boleh menyebabkan pelajar ni rasa khayal, seronok dan sebagainya. Kerana dalam energy stick yang dicipta untuk pelajar-pelajar yang kerana dari segi bentuknya amat comel. Ada gambar kartun dan sebagainya, Hello Kitty. Jadi pelajar sekolah ni mudah nak dapat. Dan harga pun murah, RM2.50. Paling mahal pun RM10. Jadi persoalan ni saya dah sentuh tentang cara mulia terlibat dengan seperti apa yang saya jelaskan tadi, fakta-fakta yang saya jelaskan tadi daripada 1 sampai ke 5. Ini peringkat awal yang boleh menjurus ke pelajar-pelajar kita terlibat dengan masalah penagihan dadah. Ini kita perlu lihat dan kita renung. Kebanyakannya tingkah laku ni yang berlaku kepada pelajar-pelajar sekolah yang melibatkan menjurus ke arah penagihan kepada mereka orang. Okey, jelas semua? Jelas Tuan. Terima kasih Tuan. Sekarang saya akan kita akan teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey. Seterusnya, kita akan bersama-sama merungkai akar umbi kepada isu yang amat membimbangkan ini. Berdasarkan pengalaman Tuan, apakah blind spot terbesar dalam sistem sekolah yang menyebabkan ramai pelajar terlibat dengan dadah tanpa dikesan awal, dan kenapa blind spot ini masih berlaku walaupun polisi pencegahan sudah lama wujud? Okey, soalan kedua ni, okey, blind spot seperti mana saya nak jelaskan di sini bahawa analogi, kita tengok contoh analogi, kalau kita tengok sebuah kereta. Sebuah kereta ni ada 3 cermin. Cermin depan, cermin belakang, cermin tepi dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun dia tak boleh tengok 360 darjah dari segi keselamatan penggunaan kenderaan itu sendiri. Itu contoh. Kalau balik tentang penagihan dadah ni, seperti pada persoalan ni, kita melihat kenapa. Persoalannya, blind spot ni berlaku kepada pelajar sekolah walaupun benda ni polisi pencegahan sudah lama diwujudkan. Okey, fakta pertama. Masalah pertama iaitu masalah dalaman. Kurang kasih sayang ibu bapa. Benda ni apabila berlaku tentang masalah keluarga, kurang kasih sayang daripada ibu bapa,
Saya ada pengalaman berkenaan dengan seorang pelajar daripada universiti, salah satu universiti, dia kurang kasih sayang pada keluarga dan dia banyak, keluarga ni sibuk dengan, mak bapak ni sibuk dengan kejayaan dia masing-masing. Fokus dengan kerja, balik lewat dan sebagainya, tanpa mengabaikan tanggungjawab sebagai parent atau ibu bapa untuk mendidik, melihat perkembangan anak tu macam tu. Apabila berlaku sedemikian, timbulnya isu tentang kurang kasih sayang. Bila kurang kasih sayang, pelajar ni bermula dah berpatah arah, mencari tempat-tempat yang keseronokan yang boleh rasa mereka boleh menyeronokkan mereka, boleh take care dia, ambil berat dia dan sebagainya. Jadi apabila sedemikian apa berlaku pada ni, kurang kasih sayang pada ibu bapa ni mencetus ke arah perubahan tingkah laku kepada pelajar tersebut dan menyebabkan ke arah benda yang negatif, iaitu perkara yang sosial, sehingga terlibat dengan masalah penyalahgunaan data. Secara tidak langsung dalam masalah dalaman ni, kebanyakan mungkin guru di sekolah tak tengok benda ni, tak nampak. Tengok pergi sekolah okey, tapi di sebaliknya ada isu dalam diri sendiri dari hubungan keluarga itu sendiri. Dan secara tidak langsung perkara ini menyebabkan seorang pelajar itu menjadi anak-anak yang boleh terlibat dengan masalah sosial. Salah satu ke arah penyalahgunaan dadah kepada pelajar itu. Itu faktor penting. Peranan ibu bapa itu penting sebenarnya. Dan ibu bapa kena fokus juga tentang keluarga, fokus juga dengan kerjaya. Tapi kerana selalu sibuk dengan masalah kerjaya masing-masing, ayah kerja, ibu kerja, akhir sekali anak terabai. Bila terabai, dia rasa, dia berlaku core belief. Aku ni core belief, kalau kita belajar psikologi, CBT, cognitive behavior therapy tu, satu teori melihat tentang aku ni rasa anak yang tak guna. Aku rasa anak terabai. Aku rasa anak yang tidak diambil berat. So, dia ada perasaan begitu. Pasal dia masih muda. Bila pasal how to kita nak bagi dia move on. Mak bapak kena tahulah macam mana melaksanakan tanggungjawab sebagai mak bapak untuk membantu melihat perkara tersebut supaya anak-anak ni dijaga betul-betul, diberi masa yang penuh untuk membantu perkembangan mereka dalam proses perkembangan dalam kehidupan ni. Kalau mereka tak ambil berat benda ni, banyak angle sudut kita lihat di situ. Sebab tu berlaku tentang perkara tersebut dan sebut kepada pelajar. Because benda ni kita lihat masalah dalaman kepada pelajar tak nampak di sekolah. Sebaliknya apabila kita buat penerokaan, kaunselor akan buat sekiranya kedapatan, kaunselor ni akan buat sesi dengan dia, tengok penerokaan pada dia. Dalam penerokaan berlaku tu, dia akan tengok di situ tentang unfinished business. Unfinished business sesuatu yang penyebab dia. Kenapa jadi begitu? Kenapa dia bertindak sedemikian? Rupa-rupanya isunya dia kurang kasih sayang daripada ibu dan bapa dia dan dia abai. Itu salah satu perkara fakta penyebab berlaku benda tu kepada pelajar. Right? Jelas Okey. Kita balik faktor yang kedua, iaitu masalah isu perceraian. Ini juga salah satu fakta yang makin serius di kalangan masalah pada pelajar sekalian. Apabila berlaku perceraian dalam keluarga, secara tidak langsung kesan samping itu memang ketara. Memang jelas kesan kepada pelajar itu sendiri. Sebab perceraian ini yang akan melibatkan banyak angle, sudut dan sebagainya. Kenapa dia jadi sedemikian? Bila berlaku perceraian berlaku dalam keluarga tersebut, anak ni rasa kecewa. Dia ada perasaan. Right? Dia ada pemikiran. Dia ada tingkah laku. Apabila kita tekankan tentang keluarga yang bercerai-berai ini, salah satu fakta yang menyebabkan perkara itu boleh menjurus ke arah anak ini bebas. Dan dia akan berpatah ke arah yang tidak baik, ke arah yang masalah sosial. Akhir sekali, dia akan melibatkan diri dalam masalah sosial dan juga masalah penyalahgunaan dadah. Ini kita tengok kepada pelajar sedemikian. Dan guru sekolah kena juga pantau benda macam kena tengok, melihat tentang perkara tersebut bila latar belakang keluarga ni. Sekiranya latar belakang ni guru kaunseling, guru tahu apa yang berlaku pada pelajar ni, dia kena take care dan tengok dan melihat sedikit sebanyak apa perlu kita nak bantu pada pelajar sedemikian. Sebab tu perlu kita tahu dari segi latar belakang keluarga. Ini faktor yang kedua. Right? Yang ketiga, kita lihat masalah pergaulan bebas dan tanpa batasan.
dengan kawan-kawan. Ini fakta penagihan awal. Ini paling sama ada orang dewasa, pelajar sekolah, pengaruh ni, pergaulan bebas ni tanpa batasan. Tanpa batasan, over. Maksudnya, dia dah pergi ke arah yang lebih bebas tanpa ada kawalan. Bila tak ada kawalan, tak ada kata gap di situ, dia akan rasa dia boleh buat suka hati, otonomi. Apabila berlaku sedemikian, dia akan menjurus ke arah masalah sosial pelbagai perkara. Termasuk masalah penyalahgunaan dadah. Apabila pergaulan berlaku, dia akan bercampur dengan rakan-rakan yang tidak baik dan menjurus dan menarik dia ke arah penagihan dadah ini. Dan perkara-perkara yang melakukan jenayah. Itu selalu fakta yang kita tengok dari segi pergaulan bebas ni. Bab penting, mesti ada gap. Ada persempadanan supaya kita tahu perkara tersebut perlu ada persempadan supaya tidak melebih atau kata orang tanpa batasan. Yang boleh menjurus ke arah perkara-perkara yang merosak diri sendiri pelajar ni untuk dalam masalah penagihan dan sebagainya dalam masalah sosial. Itu perkara ketiga. Yang keempat, kita melihat isu tentang cabaran. Cabaran ada segi teknologi sekarang, masa kini. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, sama juga dari segi penggunaan rokok elektronik ni secara tidak langsung. Saya relatekan benda ni kerana apa? Pelajar-pelajar ni dia akan lebih tertarik dengan teknologi yang sedia ada. Dia nak try, dia nak cuba, dia nak tengok, dia nak rasa, semua dia dah nak buat. Apabila dengan adanya cabaran teknologi yang ada sampai terciptanya rokok elektronik ni salah satu masalah besar kepada kita. Masalah kepada masyarakat, masalah kepada komuniti, masalah kepada negara, masalah kepada pelajar dan masalah kepada anak-anak kita. Itu kita tengok. Apabila mereka terlibat penggunaan tu, jalan pertama dia dah ada. Kedua, dia akan pecahkan simpan yang kedua ke arah menjurus penggunaan benda yang sedia ada sebagai alat untuk menagih. Vape ni dia achievement, alat. Sesuatu yang boleh kita refill, masuk pelbagai flavor dalam tu. Secara tidak langsung, dia ada pengaruh dengan rakan-rakan, kawan dia enthusiast benda baik, ini bagus, dia try juga. Dia masuk dalam, dia tarik. Lama-lama dia seronok. Dia fly, dia feel, dan akhir sekali, dia akan jadi seorang penagih. Ini tidak langsung dari segi isu cabaran teknologi yang sedia ada. Right? Yang seterusnya, itu yang kelima, sikap ataupun pemikiran pelajar kurang matang. Ini penting, saya cakap dalam psikologi, counselling, kita belajar tentang pola perkembangan manusia. Di mana kita melihat bahawa daripada lahir jadi baby, lepas tu jadi kanak-kanak, lepas tu jadi remaja awal, right? Lepas tu remaja akhir, lepas tu menjadi dewasa dan tua, akhirnya kematian. Dalam proses tersebut kita melihat sehingga sikap dan pemikiran pelajar kurang matang. Saya bercakap tentang fakta tersebut, saya mohon maaflah, kita kena celik akal kepada semua pelajar sekolah. Because kita nak ajar dia apabila proses perkembangan remaja awal, cabaran banyak. Sikap, pemikiran, emosi. Sebab tu kita balik tentang teori CBT dari cognitive behavior therapy tu menyentuh tentang perubahan pemikiran, perubahan tentang perasaan, perubahan tingkah laku. Tiga perkara tu berlaku kepada remaja awal. Apabila mereka ni sikap atau pemikiran pelajar kurang matang, dia cepat terjerumus dengan masalah sosial sedemikian. Abang kita tengok akhir sekali masalah jenayah, masalah penagihan dadah, macam-macam perkara rempit dan sebagainya. Pelbagai macam perkara. Pasal sikap usia yang tu suka mencoba, suka nak autonomi, suka minta perhatian. Katakan belajar psikologi, inilah nilai sikap yang ada pada usia-usia sedemikian. Sebab tu kita kena bagi sesuatu input supaya mereka boleh celik akal. Celik akal dia menjadi orang yang matang. Oh, ini baik tak baik? Ini baik tak baik? Kita elakkan. Jadi apabila kita mematangkan pemikiran pelajar, walaupun usia yang muda, tapi dia boleh usia muda tapi dia matang. Kita mau pelajar tu walaupun dia muda tapi dia matang. Matang di situ dia boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk.
Itu yang perlu kita ajar pada dia. Supaya mereka boleh meneruskan proses perkembangan ini dengan cara yang lebih positif. Kalau tidak, dia ikut dengan perasaan dia sendiri. Aku nak ni, aku nak try ni, aku nak cuba ni. Ini yang menyebabkan berlaku tentang dari segi masalah dari sosial tu, dan boleh menjuruskanlah tentang penyakit dadah dan sebagainya. Ini fakta yang perlu kita lihat supaya pelajar itu lebih matang, boleh rasional dan boleh menilai mana yang baik, yang buruk untuk meneruskan kehidupan itu sendiri dalam usia yang peringkat awal, remaja awal ni. Right? Okey, yang terakhir, yang keenam itu tidak menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Okey, dalam isu ni sebenarnya saya tengok dalam konteks pemulihan dadah. Saya cakap terus teranglah, pengalaman saya ni saya tengok dalam modul pemulihan, kita kena tekankan tentang spiritual, keagamaan. Dia kena letak kalau boleh 90% dan ataupun 80% dan 20% psikologi. Psikologi ni kita nak bentuk dia tingkah laku dan sebagainya, pendidikan bahasanya, itu psikologi. Tapi dari spiritual ni agama. Tidak menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Sama ada agama Kristian, agama Islam, Buddhis dan sebagainya. Kita ada agama masing-masing dan kita ada kitab masing-masing. Kita kena mengikut apa modul kita, kitab kita sebagai manusia supaya kita boleh balik ke pangkal jalan, boleh hidup yang lebih sempurna, boleh hidup lebih sejahtera, lebih aman dan orang yang kata orang tahu tentang ajaran agama itu, mendidik jadi manusia yang sempurna. Sebab itu perlu kena menghayati dan mengamalkan ajaran agama itu supaya mereka boleh sebagai garis panduan, sebagai bimbingan kepada mereka dalam proses dalam kehidupan ini. Tanpa ada menghayati dan mengamalkan agama itu, fakta yang akan boleh menjurus orang itu tak boleh ada pertimbangan dari segi nilai, pemikiran ke arah keputusan yang dibuat oleh setiap tindak tanduk pelajar itu sendiri. Maknanya fakta ini penting. Maksudnya kita kena hayati dan mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Ini perkara yang kita tengok pada soalan yang kedua, daripada 1 sampai ke 6. Itu saja. Jadi berdasarkan apa yang kita telah dapati, ramai pelajar yang telah terlibat dengan dadah bukan semata-mata nak cuba-cuba, tapi lari pada tekanan emosi, isu keluarga. Okey. Adakah AADK melihat sistem sokongan psikososial pelajar secara cukup kuat atau sebenarnya sekolah kita yang tidak mempunyai kapasiti sebenar untuk menguruskan pelajar berisiko? Okey, soalan yang ketiga ni. Saya amat seronok soalan ketiga ni. Saya tak melihat tentang perkara ni, soalan ketiga ni iaitu pada pandangan saya melihat kepada sistem sokongan psikososial kedua-dua pihak tidak begitu kuat. Why? Kenapa? Okey. Pertama sekali, kita kena melihat kepada pihak ADK tidak mempunyai kaunselor yang betul. Dalam ADK ni, tak ada jawatan kaunselor. Maksudnya tak ada letak sebagai kaunselor berdaftar. Saya sebagai dalam berkhidmat ni, saya continue untuk study saya ambil bidang ni, saya guna untuk saya bekerja. Bagaimana nak membantu masyarakat, bagaimana untuk penyakit dadah, macam mana nak bantu komuniti, macam mana nak bantu ibu bapa dari segi proses penyalahgunaan dadah ni. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena pasti melihat kepada pihak ADK pun tidak ada kaunselor yang ramai. Contoh di Sarawak ada 4 orang yang betul kaunselor. Walaupun pegawai tu 165 orang, 160 lebih orang, kaunselor hanya 4 orang yang betul-betul ya. Nah, handle seluruh Sarawak contohnya. Daripada Kuching sampai ke Limbang. Besar tu. Inilah tanggungjawab saya. Gunakan ilmu yang saya ada, coba bantu. Itu masalah besar. Di Puspen pun sama. Di Puspen tak ada kaunselor yang betul-betul ya. Kita letak sebagai pegawai pemulihan. Sebab tu masalah kegangan dari segi sistem sokongan sosial ni penting. Perlu ada orang yang betul-betul yang master, yang betul tahu tentang macam mana nak handle benda-benda ni. Isu dadah ni bukannya kata orang perkara yang mudah. Perlu ambil masa, perlu kita lihat siapa yang betul-betul ada pengalaman, pengetahuan tentang untuk membantu dalam isu tu. Yang kedua, pada pihak sekolah tidak ni saya melihat
tidak dapat dinafikan, memang ada kaunselor berdaftar, betul? Ada pegawai psikologi, betul? Tapi kita kena ingat, dia tidak mahir. Dia tidak mahir dan tidak memahami tentang pengurusan kes tentang penagihan dadah ni. Ini yang berlaku sebenarnya di sekolah. Saya banyak kaunselor di sekolah, kaunselor yang berdaftar, betul? Kaunselor berdaftar dan pegawai psikologi. Apabila pelajar tu terlibat dadah, how to handle, how to approach pendekatan yang digunakan. Pasal mereka, this is not same, tak sama. Because kaunselor ni ramai. Tapi pengalaman dalam untuk handle kes dadah ni, perlu orang yang berpengalaman dan ada ilmu. Ini penting. Sebab tu saya kata tadi, dari segi persoalan ketiga ni, kita melihat bahawa melihat kepada sistem sokongan secara sosialnya, kedua-dua pihak tidak begitu kuat. Pasal apa? Tenaga, orang yang mahir, yang master dalam bidang ni tak ramai. Saya cakap, especially lagi di sekolah. Di sekolah, kaunselor biasa. Kaunselor berdaftar, tapi ilmu dan bidang untuk pengurusan pelajar dari penagihan dadah, dia tak boleh pergi, tak boleh move on. Pasal apa? Dia kena baca karakter penagih, dia kena faham dari segi emosi, dia tengok tingkah laku dia macam mana penagih ni, macam mana tindak tanduk dia, macam mana. How to dia punya alternatif. Apa yang perlu nak bantu, macam mana kita nak bantu. Macam mana usaha yang perlu untuk membantu pelajar ni supaya boleh berhenti terlibat dadah, supaya dia boleh macam mana dia dari segi pengurusan dia, dari segi penggunaan dadah tu macam mana, nak kenal dari segi tingkah laku dia, mengenal dia dari karakter segi dia punya coping skill, teknik untuk nak berhentikan dia macam mana, perlu ada. Sebab tu saya cakap kedua-dua pihak ni tidak kuat. Di kes ni pun sebenarnya tak ada kaunselor. Kecuali mereka yang belajar, sambung, ambil kaunselor, dia belajar tentang teori. Dan memahami penggunaan teori itu, pendekatan dari segi psikologi, melihat macam mana nak tackle pelajar-pelajar sekolah ataupun orang awam terlibat dadah supaya boleh balik ke pangkal jalan. Termasuk juga guru-guru di sekolah. Saya cakap tadi, perkara ini kita melihat perlu dititik berat semula dan dengan perlunya ada kerjasama orang-orang yang betul memahami tentang isu ni dan orang yang master dalam bidang ni. Boleh dapat nak membantu pelajar-pelajar tersebut. Ini saya tengok dari segi persoalan ni. Saya tak menyalah pada kaunselor di sekolah, tidak. Pegawai psikologi, tidak. Tapi perbezaan ilmu tu, pemahaman, teknik, skill dan sebagainya perlu ada setiap kaunselor itu sendiri. Termasuk pegawai ADK sendiri yang faham tentang, kalau kaunselor macam saya, bukan saya nak cakap, saya belajar dan saya ada pengalaman hampir 30 tahun, saya boleh tackle macam mana nak membantu pelajar tu, masyarakat kembali ke pangkal jalan, jadi manusia yang baik, balik ke pangkal jalan, balik pada keluarga dan juga orang yang boleh recovery, mengekalkan kepulihan dia sebagai bekas penagih dadah. Ini kita perlu untuk bantu dia dengan apa yang ilmu yang sedia ada supaya mereka boleh sedar, awareness dan boleh berhenti dari dunia penagihan itu sendiri. Right? Itu soalan yang daripada soalan yang ketiga. Berdasarkan pengalaman Tuan, jika Tuan boleh bandingkan disiplin sekolah dan pendekatan pemulihan AADK, kadang-kadang ia bercanggah. Pada pandangan Tuan, adakah sekolah masih terlalu fokus pada hukuman sehingga pelajar takut tampil meminta bantuan, dan bagaimana sepatutnya jurang ini ditutup? Ya, soalan keempat ni, saya nak fokus tentang, betul, pada pandangan saya. Pada pandangan saya, kebiasaannya sekolah banyak menggunakan pendekatan hukuman. Terlalu fokus pada tentang hukuman. Sepatutnya pada pihak sekolah kena melihat tentang segi tanggungjawab dalam isu ni kepada pihak kaunselor atau pegawai psikologi bagi bagaimana nak bantu pelajar tersebut dengan pelbagai alternatif yang sama ada, yang sedia ada. Jadi apa yang saya lihat dengan persoalan ni, maksudnya di situ kita kena melihat tanggungjawab ini kepada kaunselor dan juga pegawai psikologi. Bagaimana alternatif nak bantu pelajar-pelajar ini dalam masalah penglibatan dalam penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah. Maknanya kena main peranan lah.
apa alternatif yang dibuat oleh uh, guru konselor ni ataupun psikologi dari segi dalam isu dalam penyalahgunaan ni kepada pelajar tersebut. Ataupun saya tengok di sini mohon bantuan kepada pihak ADK. ADK ni kepada konselor yang berdaftar yang faham tentang dunia tentang penagihan. Dia kena buat mohon bantuan daripada pihak ADK yang betul-betul, bukan pegawai ADK itu semua boleh. Itu kena faham. Kita kena tengok betul-betul siapa yang kaunselor di situ yang belajar teori, belajar kaunselor berdata yang boleh bantu dalam dunia penagihan itu sendiri. Yang memahami dari segi psikologi dia, memahami dengan pengalaman dari dari segi pengalaman untuk membantu dengan pemulihan dia macam mana. Ini penting. But orang yang bercakap dalam bidang ni, kaunselor yang mesti tahu selok-belok nama ni bidang dari segi pemulihan itu sendiri. Pendekatan yang digunakan, apa yang model perlu dilihat di situ untuk membantu pelajar itu sendiri. Yang kedua, ataupun pihak polis. Pihak polis ni penting, saya nak perjelas sini bagaimana nak pihak polis ni penting. Kita gunakan psikologi kita gunakan pihak polis ni untuk melibatkan segi undang-undang. Apabila melibatkan undang dan akta, kita psycho pelajar ni supaya dia rasa takut dengan segi hukuman. Right? Bila hukuman kita berjalan segi akta ni, contohnya penjara denda RM5,000, penjara 3 tahun dan sebatan 3 kali, ataupun Seksyen 63 langgar syarat, contohnya dia kena penjara 3 tahun 3 sebatan. Jadi apabila contohnya 39C, hukumannya 5 tahun ke 6 tahun penjara 3 sebatan. Contoh itu yang undang-undang Akta Dadah 1952 yang digunakan pihak polis. Yang sekali yang seterusnya iaitu 39C-2, 7 tahun ke 13 tahun penjara 6 sebatan. Jadi apabila polis, kita gunakan pegawai polis ni merungkai tentang penggunaan undang-undang Akta, kita boleh psycho pelajar ini supaya mereka rasa gerun dengan hukuman-hukuman yang sedia ada termaktub dalam punca kuasa undang-undang tersebut, supaya mereka boleh berfikir celik akal bahawa benda ini akan memberi kesan kepada mereka duduk di penjara. Ini pendekatan penting. Dua tadi saya cakap kena kerjasama kepada Pak ADK yang betul-betul yang mahir dalam bidang tersebut. Kedua, pihak polis yang mahir dalam bidang undang-undang untuk psychokan pelajar-pelajar ni supaya mereka rasa ketakutan dalam keadaan macam mana di penjara dan sebagainya, sebat dan sebagainya, hukumannya terlalu lama sampai 5 tahun ke 7 tahun, 13 tahun dan sebagainya. Ini penting untuk pendekatan supaya kita dapat membantu pelajar ni dan membuka minda atau celik akal minda supaya pelajar ni rasa takut dengan undang-undang tersebut. ADK dia bagi satu pendekatan, dia beri kesedaran segi psikologi, dia beritahu benda ni macam mana. Apa pendekatan dia akan masuk dan di pelajar itu sendiri supaya mereka ada sesuatu perkara yang boleh mengubah diri, pemikiran dan perasaan mereka dan tingkah laku mereka. Itu tanggungjawab ADK. Dari segi undang-undang balik kepada pihak polis. Polis akan guna benda ni supaya dia akan boleh tackle pelajar yang menggunakan undang-undang dan akta yang sedia ada. Ini perkara yang kita lihat di segi soalan yang keempat ni tadi, bahawa kita melihat bahawa dia cakap tadi soalan ni kan sekolah dan pendekatan penggunaan ADK kadang-kadang ia bercanggah. Memang bercanggah, sebab dia tak sama kan dari segi hukuman. Pada pendapat tuan, jadi terlalu fokus kepada hukuman. Memang kalau di sekolah banyak mikir tentang hukuman, tindakan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita lebih fikir perkara-perkara yang lebih membantu dia dari segi dua perkara tadi saya cakap, melalui mohon bantu pihak pada ADK dan pihak polis dalam pengurusan persoalan tersebut supaya mereka boleh membantu dalam masalah pelajar-pelajar terlibat dalam masalah sosial dan juga masalah jenayah dan masalah penyalahgunaan dadah. Okey, jelas kan?
Beralih kepada soalan yang seterusnya, kajian menunjukkan pelajar yang terlibat dalam dadah selanjutnya menunjukkan tanda awal berbulan-bulan atau bertahun sebelum itu. Dalam konteks sebenar dalam lapangan, kenapa tanda-tanda ini sering terlepas pandang oleh guru, ibu bapa dan komuniti? Siapa yang sebenarnya gagal? Okey, soalan ni dia nak tanya tentang siapa yang gagal. Okey, bagi pandangan saya, pertama sekali dalam isu ni, kalau kita melihat dari konsep perniagaan dadah bermula pada rumah. Why? Kita kena melihat dari segi peranan ibu bapa. Ibu bapa ada orang yang pertama sekali perlu melaksanakan tanggungjawab tugas dia mendidik dan membentuk anak dan membimbing anak ni ke arah yang lebih baik. Kalau di tingkat rumah lagi, ibu bapa ni tak main peranan ni sebagai ibu bapa, itu yang mencetuskan masalah besar kepada anak-anak tersebut. Anak-anak ni, ibu bapa itu yang sepatutnya melihat secara total, secara bulat dalam isu, dalam perkembangan dia. Seperti saya cakap tadi, teori ni jelas. CBT dia tentu tentang pemikiran anak-anak macam mana, tengok perasaan dia macam mana, tengok laku dia macam mana. Itu tanggungjawab ayah dan ibu. Dan mendidik dia, beri selain kita beri kemudian yang saya ada apa yang contoh pakaian, makan dan sebagainya, tapi dari segi pengurusan pembentukan anak, akhlak anak tu daripada kita, pergerakan anak-anak tu daripada kita sebagai ibu bapa, dari segi pelajaran tu pada kita sebagai ibu bapa, dan juga pergaulan tu kita juga sebagai melihat tentang perkara tersebut. Pasal kita nak pasti di mana dia pergi, siapa kawan dia, bila dia keluar, bila dia balik. Makna di situ, itu peranan ibu bapa. Makna di situ, ibu bapa yang perlu melaksanakan tanggungjawab tugas tu untuk membentuk dari segi isu yang dihadapi oleh anak-anak tersebut atau pelajar tersebut dari segi. Yang kedua, saya sentuh tentang guru. Selain pada mak bapak, guru tak terlepas juga dari segi perkara tersebut. Because di rumah, balik, anak-anak pelajar ni akan bersama keluarga dan sebagainya dan komuniti. Nah, apabila kita bangku sekolah, ini tanggungjawab. Selain tanggungjawab pelajar, guru ni sebagai mendidik, mengajar dan sebagainya, dari segi tingkah laku, secara tidak langsung melihat. Pasal di sekolah ada undang-undang. Dia ada undang-undang. Maknanya, kuasa tu pada sekolah. Jadi, secara tidak langsung, cikgu tu kena main peranan untuk melihat setiap pergerakan selain pada pelajaran, dari segi disiplin, tingkah laku, perkembangan pelajar itu perlu juga dilihat kepada guru untuk membantu secara tidak langsung. Sebab kerja ni, kita tengok kerja ni sebagai satu kerja ibadah. Kerja ibadah secara tidak langsung. Menaburkan budi, menaburkan satu ibadah untuk kita sendiri, untuk membantu anak-anak ni, pelajar-pelajar kita ke arah yang lebih baik. Ini peranan ibu, peranan guru, kita tengok di situ. Bahawa guru juga orang yang kedua memain peranan penting dalam membentuk perkara tersebut kepada pelajar-pelajar sekolah. Yang akhir sekali, komuniti yang ketiga. Apabila balik ke komuniti, dia akan masukkan komuniti. Dan apabila tengok tingkah laku pelajar ni rasa lain, menunjuk sesuatu perkara yang tidak baik, membuat aktiviti yang tidak baik, itu berbalik kepada komuniti. Maksudnya take care. Peranan komuniti itu cuba nak bantu keluarga ibu bapa. Kalau dia buat hal, dia cuba maklum pada ibu bapa supaya memaklumkan bahawa anak ni ada buat sesuatu perkara di luar daripada sekolah. Itu peranan komuniti. Termasuk dari segi contohnya, kalau ketua kaum, penghulu dan sebagainya, dia akan melihat sebagai mata telinga kerajaan, melihat tentang perkembangan apa yang berlaku dalam isu masyarakat itu sendiri, termasuk anak pelajar-pelajar sekalian. Itu yang peranan kedua. Maknanya tiga-tiga perkara ni, yang pertama, mak bapak tu mesti kena main peranan dia. Pasal dia bermula di rumah. Bermula di rumah. Kuasa tu di situ. Yang kedua, secara tidak langsung di sekolah. Masa budak dia banyak di sekolah. Hari SD sampai Jumaat. Mana masa tu bersama dengan pelajar dan sebagainya. Di situ kita tengok guru secara tidak langsung mendidik, membimbing supaya pelajar ni boleh jadi orang yang baik dan sebagainya, tak terlibat dengan masalah-masalah sosial dan sebagainya. Dan akhir sekali saya ulang balik, komuniti itu saya tidak langsung juga. Yang ketiga, pada ruang lingkup terlalu besar dan peranan di situ ada komuniti untuk membantu dalam masa ini kepada pelajar kita semua dan juga anak-anak kita. Okey,
Itu yang kita tengok daripada soalan yang kelima ni. Maknanya siapa soalan tadi dia tanya berkenaan tentang siapa yang sebenarnya yang gagal. Sebenarnya ketiga-tiga perkara tersebut ni fakta tadi perlu melaksanakan tanggungjawab dalam membantu pelajar kita. Itu saja. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, jika Tuan diberi kuasa untuk mengubah satu polisi pendidikan berkaitan pencegahan dadah, sesuatu yang betul-betul radikal, realistik dan memberi kesan besar, apakah polisi itu dan kenapa? Okey. Soalan yang terakhir kan. Okey, seperti mana kita tengok di sini konteks lebih bukan tentang polisi pendidikan pencegahan dadah. Ya, yang radikal, yang realistik yang memberi kesan besar, apakah polisi itu yang dapat kita bantu. Okey, ini pandangan saya, pendapat saya. Untuk mengubah satu polisi pendidikan berkaitan dengan pencegahan dadah, sesuatu yang betul-betul yang radikal, realistik, kesan besarnya, soalan tadi, apakah polisi itu? Di sini saya nak penjelaskan. Yang pertama, melantik kaunselor KB yang berdaftar ataupun pegawai psikologi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pencegahan dadah dengan membuat kolaborasi. Kolaborasi itu iaitu dengan melantik setiap sekolah pegawai AADK dalam bidang kaunseling yang tahu tentang dari segi pendekatan teori dan membentuk sasiah akhlak kepada anak pelajar. Kalau kita lantik orang yang tak mahir, yang tak tahu tentang ilmu psikologi ni, jadi beban bagi kita. Dia pun tak boleh tackle. Because dia tak belajar. Dia tak belajar teori, dia tak ada pendekatan, dia tak tahu macam how to approach. Teori itu penting untuk membentuk manusia tu. Tu dia benda tu kita belajar, gunakan, salurkan untuk membentuk orang yang perlu dibantu kita. Ini kita lihat dari segi perlu melantik kaunselor daripada daripada ADK ataupun pegawai psikologi yang melaksanakan tugas pencegahan dadah ni. Alright. Yang kedua, melantik pegawai polis sebagai pemantau atau psiko perundangan kepada pelajar-pelajar sekolah. Saya cakap benda ni dua perkara yang penting. Melantik kepada pegawai ADK sebagai memantau, menganalisis tentang apa perkara dalam di situ supaya mereka boleh melihat perkembangan pelajar tu. Dari segi contohnya, kita buat ujian urin. Lepas urin, sekiranya dia dapat keputusan positif ganja, THC ataupun meth. Apa pendekatan? Itu dia kita tengok. ADK akan cuba bantu di situ, buat alternatif, dia kita buat intervensi macam mana nak bantu pelajar tersebut. Itu perlu ada pegawai yang mahir di situ. Kita boleh buat sesi, buat satu sesi individu, sesi kelompok, supaya kita dapat membantu pelajar-pelajar tersebut supaya tidak terjebak dalam masalah penangguhan dadah dan sebagainya untuk semua pelajar di situ. Yang kedua, kita tengok tadi, saya cakap berbalik tentang pelantikan pegawai polis. Pegawai polis tu kita lantik untuk menerangkan tentang pemantauan dan menerang undang-undang tu. Dia tekan di situ supaya dia psycho pelajar-pelajar tu supaya dia takut dengan undang-undang dan hukuman yang sedia ada yang boleh memberi kesan kepada setiap pelajar tersebut supaya mereka dalam keadaan yang tidak selesa dan takut dengan apa yang punca kuasa yang ada pada pihak polis. Ini yang penting. Apabila kita melantik, contohnya, bukan maksud saya setiap sekolah itu ada seorang, tak. Seorang pegawai ADK, contoh saya bagi. Yang pegawai ADK sebagai kaunselor berdaftar, you lantik 5 buah sekolah, dia masuk semua 5 sekolah ni. Itu polisi. Dia pegang 5 sekolah ni, dia buat pemantauan, dia buat urin dan sebagainya, dari segi dan dia buat sesi kepada pelajar-pelajar. Kerana kaunselor ni dia mahir dalam bidang tu daripada ADK. Kedua tadi, polis ni pun sama juga. You lantik untuk 5 sekolah. Dia akan pergi satu-satu sekolah nanti, ada masa, dia ikut berjadual. Supaya boleh memantau, melihat dan menerangkan tentang akta dan undang-undang sebagai punca kuasa untuk memberi kesedaran kepada pelajar supaya mereka rasa takut, rasa gerun dengan apa hukuman yang salah yang ada pada pihak polis itu sendiri supaya mereka
tidak melakukan perkara tersebut, sama ada dari masalah jenayah ataupun ialah penggunaan dadah. Jadi kedua-dua pihak yang dilantik dapat membantu menolong pihak sekolah untuk membuat pendidikan pencegahan penyerangan dadah dan jenayah kepada pelajar. Dengan adanya pendekatan psikologi ini boleh mengawal dan memberi kesedaran kepada pelajar semua dan menjauhi daripada pelbagai dari segi masalah di sekolah. Ini penting. Waktu tadi dua perkara itu polisi yang saya nampak perlu dibuat, perlu dilaksanakan dalam pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah. Perlu ada kedua pihak educate dan polis untuk membantu supaya pelajar kita lebih selamat dan ada pelajar yang lebih matang, pelajar yang takut pada undang-undang dan jauh dari masalah sosial. Itu saja untuk saran yang ke-6 yang terakhir. Okey. Itulah jawapan terakhir bagi segmen perbincangan kita hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan hari ini. Banyak perkara penting yang telah kita kupas bersama pegawai AADK, terutamanya tentang realiti sebenar, bagaimana pelajar mula terlibat dengan dadah, peranan sport dalam sistem sekolah dan betapa lemahnya sokongan psikososial yang telah tersedia untuk pelajar yang berisiko. Dan antara yang paling jelas ialah yang kita telah pelajari ialah isu penyalahgunaan dadah bukan bermula daripada dadah itu sendiri, tapi ia bermula dengan emosi yang tidak stabil, tekanan hidup yang tidak bertanggung dan kurangnya ruang selamat untuk pelajar mencari bantuan. Dan ini telah menunjukkan bahawa pencegahan bukan sekadar soal disiplin, tetapi ia merupakan soal memahami kehidupan pelajar secara menyeluruh. Mic. Tak dengar. Sorry. Okay. Dan paling penting, kita sedar bahawa tindakan menghukum semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti yang panel kita jelaskan tadi, pelajar sebenarnya lebih perlukan saluran bantuan tanpa rasa takut, hubungan yang menyokong dan guru yang dapat membaca tanda awal sebelum keadaan menjadi parah. Bila sekolah, guru, ibu bapa dan komuniti memainkan peranan secara proaktif, kita bukan saja mencegah dadah tetapi membina generasi yang lebih kuat dari segi emosi, mental dan sosial. Terima kasih diucapkan kepada panel jabatan kita Encik Ali Mulia bin Haji N atas perkongsian yang sangat bermakna hari ini, dan juga kepada semua pendengar yang setia bersama kami hingga ke akhir perancangan. Semoga perbincangan ini membuka mata kita semua tentang betapa pentingnya aspek psikologi pendidikan dalam usaha menangani penyalahgunaan dadah di sekolah. Okey, dan ingatlah setiap pelajar berhak untuk dibimbing, bukan dihukum. Sokongan emosi yang betul boleh mengubah masa depan mereka. Okay. Sekian saja podcast kami untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episod seterusnya dengan topik-topik menarik berkaitan dunia psikologi pendidikan. Saya Max Kelson. Dan saya Muhammad Ridwan. Dan saya Khairul Ikhwan. Mengucapkan terima kasih kerana mendengar. Jaga diri dan jaga minda anda. Jumpa lagi di episod akan datang.